Bismillahirrahmanirrahim. Sambung bacaan buku, iaitu sebuah nasihat daripada Pendeta Za'bar kepada orang Melayu. Tajuk buku, Perangai Bergantung pada Diri Sendiri, edisi khas dengan pengenalan oleh Profesor Emeritus Hajah Asmah Haji Omar. Siri yang ke-7, muka surat 6, bab pertama, tulisan Pendeta Za'bar. Perangai bergantung pada diri sendiri ini boleh dikatakan akar tunjang atau umbi kepada kejayaan, kerana ialah asas tempat berdiri segala kemajuan naik untuk meningkat kepada kemenangan. Ia tetap akan menggalakkan siapa-siapa yang bersifat dengannya itu bekerja keras dan tetap akan memimpin seseorang kepada berusaha dengan cergas dan bersungguh-sungguh. Perangai itu tidak akan memberi peluang kepada tabiat suka bertawakal buta atau berserah kepada nasib semata-mata, iaitu satu tabiat yang selalu menjadikan orang jauh ketinggalan di belakang, menjatuhkan mutu kemanusiaannya dan merendahkan hal kehidupannya. Dengan dorongan perasaan bergantung kepada diri sendiri, seseorang akan merasa wajib membuat sendiri segala kerjanya dan menyempurnakan sendiri apa-apa kewajipannya, dan tidak berharap kepada orang lain. Ia akan tetap bergantung kepada kebolehan dirinya sendiri sahaja dan hanya memohon taufik dan pertolongan kepada Tuhan yang Esa, tiada lainnya. Bidalan Melayu pun ada berkata, dan ia patut jadi pedoman kepada kita dalam hal ini, iaitu kata orang tua-tua: berharap kepada anak buta mata sebelah, berharap kepada orang buta mata keduanya. Ya, ini pada apa-apa hal pun baiklah buat sendiri. Sementara terdapat pula rangkap syair Arab yang bermaksud seperti itu juga. Mahakka jildaka mis utafrik fatawwala anta jami'a amrik. Maksudnya, tidak ada yang boleh menggaru gatal kulitmu sama seperti kuku tanganmu sendiri. Sebab itu buatlah olehmu sendiri segala kerja tanggungan dirimu. Dalam suatu rangkap lain pula, kata-kata syair Arab, fa innama rajulud dunya wa wahiduha man la yu'awwilu fid dunya ala rajul wa khallaman safid dunya ala amal istanhidul jida illa fa zabil amal. Artinya, laki-laki dunia yang satu-satunya jadi anak tunggal dunia tidak lain hanya orang yang tiada berharap pada dunia ini kepada siapapun orang lain. Jarang orang yang hidup di dunia ini dengan satu harapan serta mengambil pertolongan dari perangai bersungguh-sungguh. Jaranglah orang yang demikian yang tidak mendapat seperti harapannya itu. Ini dikatakan oleh penyair yang bernama Al-Tukhra'i, tahun Hijrah 453 sehingga 515 Hijrah. Dalam pada itu tidaklah menjadi sifat kekurangan jika kita meminta panduan dan nasihat kepada orang yang lebih akalnya dan yang bijak fikirannya, walau siapa jua, asalkan dipercayakan ia sentiasa benar dan tulus ikhlas pada segala perkataannya. Kerana dengan jalan demikian, nescaya seseorang dapat menambah akal-akal yang lain kepada akalnya sendiri. Hanya tidaklah sayogia
dia berbuat demikian sehingga kepada had yang menjadikan dia kelesa dan lemah. Jika diperbuatnya sampai kepada begitu, nescaya hilanglah kesendiriannya dan lucut kekuatan dan kecergasannya. Perangai bergantung pada diri sendiri ini adalah di antara sifat-sifat kelebihan yang membawa ketinggian umat dan kemajuannya. Apabila terdapat pada suatu bangsa orang yang perangainya kuat bergantung kepada kebolehan dirinya sendiri dan tidak hendak bersokong kepada orang lain bagi mendirikan dirinya itu, nescaya majulah mereka dan negeri mereka pun majulah bersama-samanya. Dengan sebab kuat usaha mereka dan bersungguh-sungguh segala kerja mereka itu, mereka sendiri naik tinggi dan negeri tanah air mereka pun naik tinggi bersama-samanya. Mereka menjadi besar dan mulia, dan bangsa mereka pun naik besar dan mulia dengan sebab mereka itu. Suatu negeri dan bangsa menjadi naik atau turun. Ulang. Suatu negeri dan bangsa menjadi naik dan turun, menjadi maju atau ketinggalan, ialah semua itu terikat sebabnya kepada sifat-sifat keadaan diri tiap-tiap seorang tunggalnya yang menjadikan bangsa itu atau yang menduduki negeri itu. Terutama di antara sifat-sifat itu ialah keadaan bagaimana kuatnya dan kurangnya tiap-tiap seseorang mereka itu memegang dan mengamalkan perangai bergantung kepada diri sendiri ini. Kerana yang dikatakan bangsa itu ialah suatu tubuh atau kumpulan yang terjadi dari perhimpunan diri-diri tunggalnya, maka diri-diri tunggal yang bekerja dengan usaha yang kuat dan cergas, apabila banyak bilangannya dalam bangsa itu, tetaplah akan menjadi bangsa itu kuat dan cergas pula. Tetapi sebaliknya, diri-diri tunggal yang malang, lembab dan lemah usahanya, apabila ramai adanya, tetaplah pula akan menjadi bangsa yang lemah. Maka jika dicabut, dihapuskan dari akar umbinya sifat-sifat perangai mereka yang menjadi malap dan lemah ini, dan dibunuh buang habis segala kuman-kuman yang mencenderung mereka jadi lembab, lembek, lesu dan mengantuk itu, nescaya tubuh bangsa ini akan tumbuh dengan subur dan sihat, tegap dan segar, kuat dan gagah. Dengan demikian, dapatlah ia, iaitu bangsa itu, kelak terangkat naik kepada tingkat ketinggian dan kejayaan umum. Tiap-tiap seorang daripada orang-orang sesuatu bangsa dan tiap-tiap satu kumpulan daripada mereka yang bekerja masing-masingnya atau bersama-sama oleh sebab kuat bergantung kepada diri sendiri dan percaya akan kebolehan sendiri, adalah bekerja bagi kejayaan bangsa itu dan kemajuannya, bagi kenaikannya dan kemakmurannya. Barang apa yang memberi manfaat kepada dirinya atau kumpulannya itu adalah memberi manfaat juga kepada keseluruhan bangsanya, dan barang apa yang beri memudarat pula kepada tubuh bangsanya. Maka tidaklah ada perbezaan pada perkara ini di antara pekerja yang kecil dan rendah dengan raja yang besar menduduki istana dan singgasana. Bahkan jika tidak ada orang kecil itu, tentulah tidak akan boleh ada raja dan orang besar. Dan jika keduanya orang kecil dan orang besar itu tidak ada, maka tidaklah boleh ada bangsa dan negara. Sebaliknya pula, tiap-tiap seorang daripada orang-orang sesuatu bangsa yang tidak bergantung pada dirinya sendiri, ialah oleh kerana lemah kepercayaannya kepada dirinya sendiri itu, maka tidaklah ia dapat memenuhi kewajipan dengan menggunakan sepenuh-penuhnya beramal dan berusaha bagi mendapat kemenangan dalam perlumbaan hidup. Kerana pada apa perkara pun, ia sentiasa dengan mudah memikirkan dirinya lemah, tiada berdaya upaya, tidak mampu masuk berlomba, dan tidak percaya akan dapat berjaya dalam perlombaan itu jika tidak ditolong orang lain. Jika tidak ditolong orang lain, beliau tekankan sekali lagi, itulah satu syarat yang sangat keji dan membawa hina.
Fikiran dan perasaan demikian ialah tiada bergantung kepada diri sendiri namanya. Kerana tiada percaya akan kebolehan diri sendiri itu. Kehasilannya adalah menjadikan orang yang berperasaan demikian ketinggalan di belakang. Dan apabila banyak bilangan mereka yang seperti itu, maka bangsa mereka pun jadi ketinggalan pula. Dan mereka lah sebabnya menjadikan demikian bersama-sama segala orang lain yang seperti mereka itu juga. Pendeknya keadaan mereka yang berperasaan lemah demikian. Mereka yang tidak bergantung kepada dirinya sendiri, mental subsidi, dan tidak percaya kepada kebolehan diri sendiri, hanya akibatnya merendahkan darjat sendiri jua. Dengan demikian mereka menyekat dan menghalang bukannya diri mereka sahaja, tetapi bangsa mereka juga daripada beroleh kemajuan dan kejayaan dalam perlombaan hidup. Maka tertinggallah mereka di tempatnya itu juga tiada naik-naik. Jika berkuli, maka berkuli juga seumur hidup. Jika mendapat kehidupan dengan berjual kuih, maka dengan berjual kuih itulah juga mereka kais pagi makan pagi dan kais petang makan petang sehingga akhir umurnya. Anak-anak mereka kelak akan mengikutlah juga begitu sehingga turun menurun. Jadi jaga kereta, jadi lopar dan jadi kutu embun. Tiada terlintas di hati mereka memikirkan yang budak-budak itu boleh dijadikan baik dan dibawa naik kepada tingkat yang lebih tinggi jika mereka, iaitu ibu bapa sendiri, berazam, bertugas, berikhtiar, berusaha, berjimat cermat dan berdikit-dikit kerana hendak memberi anak-anak itu pelajaran yang layak bagi kemajuan. Maka oleh sebab mereka menjadi yang demikian itu, jadi bangsa mereka pun terkandaslah dan terhalang daripada mendapat kemajuan yang diingini. Padahal orang-orang bangsa lain yang percaya akan kebolehan diri mereka dan kuat bergantung kepada diri itu sendiri, sentiasa juga berusaha dan berikhtiar, belajar dan berniaga, sehingga mereka telah beberapa jauh terlepas kehadapan pada serba-serbi perkara dalam perlombaan hidup di dunia ini. Sekian, kita akan sambung di lain masa dan tempat dengan tidak lupa menghadiahkan Fatihah kepada Pendeta Zakbar. Al-Fatihah.